Berita tergempar. Harga emas turun dari RM647 ke RM575. Ramai panik, tapi penyimpan emas sebenar, kita senyum je. Sebab kita tahu naik ke turun ke, emas tetap emas. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Tuan Mentor selalu pesan, kalau harga emas naik, kita senyum. Sebab nilai simpanan kita makin tinggi. Kalau harga turun, kita senyum juga. Sebab masa inilah peluang tambah gram. Orang yang faham simpanan emas ni tak kejar harga, dia kejar gram. Sebab matlamat bukan nak kaya sekelip mata, tapi nak bina aset sebenar perlahan-lahan. Naik turun tu perkara biasa. Yang luar biasa adalah siapa yang kekal konsisten menyimpan walaupun apapun harga. Jadi, bila dengar harga emas turun, jangan risau. Jangan berhenti, teruskan rutin simpanan. Hari ini mungkin turun, esok lusa boleh jadi naik semula. Yang penting, kita terus tersenyum. Sebab kita faham permainan sebenar penyimpan emas. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.